Lepas tadi saya cek biji sawit kat kebun ni, terjumpalah pokok belimbing buloh. Buahnya berkuning-kuningan macam buah durian, macam lah kuningnya. Tapi tengok rasanya, masam ke tak? Tapi mesti masam. Kita rasa ya. Kita ambil satu. Rasa masam tak masam? Tak masam. Tak apa. Kalau yang hijau masam. Kalau yang hijau saya cakap memang masam. Kalau dah masak, kalau kita makan dua, ya, satu, bismillahirrahmanirrahim. Yang makan dua, kalau terasa masam, macam yang hijau. Lapar pula hujan ni. Nak kau kita makan lah. Lagi dua, satu, dua. Kalau kurma pula, rokam, jangan buat macam ni. Tak buka mata. Lagi masam buah kurma, buah rokam. Kalau buah kurma, matanya pejam terus, sedap benda yang. Muak. Sekian. Saya